saya pun, lepas tu saya ni dah kena panggil lah dengan MC. Dia kata, Irfan Haris akan menyampaikan satu lagu. Saya macam, mana-mana kau je. Aku datang nak jumpa kakak aku tahu dengan Abang Long. Lepas tu saya macam, boleh. Lepas tu saya macam, ni lagu apa Lepas tu saya dengan tak prepare je. Lepas tu saya pun pergi dekat tepi tu, dekat Abang Soundman tu, saya pass -1 lah lagu Redha. Lepas tu bila saya pas lagu Redha, saya pun nyanyilah. Lepas tu saya sebelum start nyanyi tu, saya ada cakap #IjazFakri. Lepas tu sebab masa tu Abang Long belum sampai. Lepas tu saya tengok kakak saya buat macam ni. Dia ketuk dahi dia. Dia pun dah macam pasrah dah. Saya macam dah naik share tau. Sebab kat depan tu ramai orang record semua. Saya macam excited lah. Tu saya pun nyanyilah, Tuhan tolonglah bukakan, sampai tengok muka kakak saya kan. Lepas tu saya nyanyi. Lepas tu saya nampak dia pakai teluk belanga, siap bersongkok, tinggi, kacak, handsome. Saya macam, lepas tu saya gosok mata saya kan. Saya tengok macam, uish, Abang Long. Lepas tu saya nak, saya dah letak kepala saya, Kak Long tadi pakai baju warna grey. Sekarang ni saya nak kena tengok Abang Long pakai baju warna apa, untuk confirmation lah. Saya tertarik dengan baju Melayu Teluk Belanga sebab saya suka Teluk Belanga. Saya orang Johor. Dia pakai Teluk Belanga, pakai samping, pakai songkok. So, saya gosok sikit mata saya. Saya tengok dia. Dia pakai baju warna apa? Baju warna grey. Warna grey. Meet and greet je ke tak habis-habis. Lepas tu saya tengok, matching lagi. Rasanya dah 20 kali ni kebetulan. Lepas tu saya tengok kakak saya, Kak, cantik baju akak warna grey Lepas tu dia tengok saya, cantik kan? Ni Kak Ya ada hair stylist. Lepas tu saya pun nampak Abang Long lah. Saya pun jalan, Assalamualaikum Abang Long. Saya salam Abang Long kan. Kata, Abang Long, saya macam sastra kan, macam Abang Long, thank you Abang Long bagi saya datang kan. Lepas tu Abang Long cakap, Abang Long bagi saya Ipan dah makan ke belum? Saya sampai makan pun tak lalu tau. Saya macam macam banyak benda berlaku tau. Kakak saya ada acar. Lepas tu dengan orang panggil saya cendol. Orang panggil saya ne. Saya makan tak lalu. Saya makan 2 suap je. Saya cakap, tak apa Abang Fatah. Saya dah makan dah kuih tiaw. Lepas tu tiba-tiba MC tu cakap, mengumumkan ketibaan Fatah Amin. Lepas tu MC tu kata, nyanyilah duet. Sebab awal-awalnya saya cakap dengan MC tu, saya nak nyanyi lagu Wanita Terakhir. Saya terlepas, maafkan saya. Saya mula-mula dia tanya, awak nyanyi lagu apa? Saya cakap saya nak nyanyi lagu Wanita Terakhir. Lepas tu Kak Ya cakap, Wanita Terakhir tunggu Abang Long. Lagi 7 minit dia sampai. Lepas tu masalahnya ada mic kat situ. Lepas tu saya cakap, lepas tu saya cakap kat mic, macam mana Kak Long boleh tahu Abang Fatah sampai lagi 7 minit? Itulah tercetus dia. Kakak saya ni selalu betul terlepas. Dia marah saya terlepas, dia pun suka terlepas. Lepas tu 7 minit. Lepas tu saya pun saya dah nyanyi Redha. Lepas tu Kak Long cakap, tunggu Abang Fatah nyanyi. Lepas tu ya Allah, 65,000 tengok. Mampus aku. Mampus. Esok headline ni mampus. Tolong ini suka-suka je Lepas tu tiba-tiba Abang Fatah dah sampai. Mungkin MC tu dengar lah. Dia suruh Kak Ya nyanyi. Dia suruh Kak Ya suruh saya duet lagu Wanita Terakhir. Dia kata tunggu Abang Long. Lepas tu bila Abang Fatah sampai, MC tu cakap, mengumumkan ketibaan Fatah Amin. Lepas tu dia kata, okey lah. Cicak pun nak dengar. Lepas tu dia kata, nyanyilah. Lepas tu dia kata, duet. Lepas tu Irfan macam, betul ke? Main-main ke betul-betul ni? Duet betul ke dengan Abang Fatah? Lepas tu, tapi saya tahu Abang Fatah ni memang minat nyanyi. Dia suka menyanyi. Abang Fatah pun supportive. Lepas tu Abang Fatah kata, Ipan, boleh ke duet? Saya cakap, saya excited lah. Tapi takkan saya nak tunjuk sangat malu lah. Saya macam, boleh Abang Fatah? Boleh. So nanti saya, dapat duet dengan Abang Long. Dapat duet. Lepas tu, bunyi apa ni?
apa bunyi pelik-pelik ni? Aku tengah berungkai ni. Lepas tu, saya cakap, dapat duit dengan Abang Long. Lepas tu saya cakap, mestilah boleh bang duit dengan saya. Lepas tu dia kata, dia tanya, lagu apa Pan? Lepas tu saya cakap, bang, lagu Wanita Terakhir boleh? Sebab lirik tu memang dah dalam kepala saya dah. Saya dah hafal lagu tu from A to Z. Hari-hari saya praktis kat rumah. Lepas tu, dia kata, tak nak bosan lah lagu abang, lagu lain lah. Lepas tu saya cakap, abang, tolong duit dengan saya bang, Wanita Terakhir. Lepas tu Abang Long pun baik. Abang Long ni sangat-sangat baik orang dia. Sangat humble, baik, supportive. Lepas tu aku tengah pelik ni asal bunyi orang putus rumput malam-malam buta ni. Siapa siap? Okay, lepas tu Abang Long pun baik. Yalah, boleh Pan, boleh kita duit Wanita Terakhir. Ya Allah, waktu tu jantung saya punya nervous. Tak boleh nak cakap. Duet dengan Ijaz Fakri. Kakak saya kat situ. Orang kat depan semua pegang phone macam ni. Saya macam, Lepas tu, saya tengok muka kakak saya. Kakak saya tengok saya macam ni. Dia macam ni. Muka dia macam ni tau. Dia senyum. Macam tu. Dia tepuk dahi buat kali kedua. Dia dah reda dah. Dia dah pasrah dah. Tak boleh buat apa. Sebab MC tu pun buat kerja. Bukan saya seorang buat kerja. MC tu pun buat kerja juga. So saya pun Alhamdulillah dapat duit dengan Abang Long. Itulah cerita dia. Macam mana saya dapat duit dengan Abang Long. Penat cerita. Lepas tu tu je lah pasal apa nak Abang Long. Macam mana aku boleh ingat A to Z Benda ni 3 minggu lepas tau. Saya ingat semua benda Macam mana saya boleh ingat Saya pun tak tahu macam mana saya boleh ingat. M-Star lah esok. M-Star kalau buat headline, tunggulah. Saya hantar surat saman. Esok siapa buat headline, saya hantar surat. Tunggu. Saya akan minta tolong kakak saya. Bunyi apa ni? Asal bising-bising ni? Korang tunggu jap. Saya sas lah. Saya takut ni sorang-sorang saya kat rumah ni. Kau buat kerja apa ni? Kau renovate rumah ke apa? Dia renovate rumah lah kot. Aduh, ada ke orang renovate rumah pukul 10.50 malam? Kunci pintu Pan. Tu lah saya dah kunci saya seorang ni. Jangan macam-macam. Saya ni pun bukan berani sangat. Lepas tu apa lagi kau nak tahu? Apa lagi? Takkan 460,000 je nak saya merungkai. Tak berbaloi lah dengan saya nak kena sumbat dalam store tu. Asal dia renovate? Tak faham asal dia renovate rumah pukul 11 malam. Yang lain tak ada. Saya ni kerja kan kat KL sebab semalam saya ada kerja live tu. Lepas tu besok pun saya ada shooting. So saya kena stay KL lah. Jadi kalau ada kerja saya memang tak ada pilihan. Saya memang kena duduk KL. Nanti kalau tak ada kerja weekend ni saya balik. Saya kalau ada masa saya akan balik Johor. So that saya boleh spend time dengan mak bapak saya lah. Korang dengar bunyi tak? Alhamdulillah. Apa ni? Korang nak tahu apa? Tak dengar pun tak dengar tak apalah, saya punya ni je kot. Lagi korang nak tahu apa? Apa lagi korang nak tahu? Apa lagi? Apa lagi kau? Apa lagi nak tahu apa lagi? Apa lagi nak merungkai? Apa lagi? Jangan tegur. Taklah, saya rasa tu ada orang buat rumah tu. Apa lagi nak tahu? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi nak tahu? Bunyi apa ni? Ya Allah. Teater Singapore. Kenapa tu? Kenapa dengan Teater Singapore? Apa nak tahu tu? Saya takut lah. Boleh tak saya nak buka gate, saya nak pergi tengok dia buat apa? Ke tak boleh? Seram okey. Dah tak ada? Dah tak ada dah. Alhamdulillah. Okey. Apa lagi kau nak tahu? Apa lagi? Apa lagi kau nak tahu?
Tak ada lah guys, tak ada apa-apa, insyaAllah. Saya rasa jiran saya tu, jiran saya, jangan risau, saya semua ada jiran, insyaAllah. Okey. Jangan risau. Kau nak tahu apa Singapura? Apa kau nak tahu pasal Singapura? Apa kau nak tahu? Apa kau nak tahu pasal Singapura? Beritahu. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Jangan sebut Singapura je. Kau nak tahu apa? Be specific. Singapura tu banyak tu. Itu baru minggu lepas tu. Memang semua benda saya ingat. Tanya-tanya. Apa dia? Apa tu nak tahu? Event hari ibu, betul. Masa tu event hari ibu. Tapi takkan nak RM100,000. Takkan saya nak buka cerita macam tu je. Kan? Saya dah buka cerita pasal apa nak Abang Long tadi. Takkan saya nak buka cerita macam tu je. Bagi RM700,000 lah. RM700,000 saya buka cerita pasal Singapura. Kalau dapat RM700,000 saya buka cerita. Saya berjawab semua soalan. Bagi RM700,000 baru saya jawab. Kita tunggulah dapat RM700 ke tak. Dapat ke RM700? Takkan tak boleh kan. Takkan lah saya nak buka cerita macam tu je. Uish, laju berbenar. Takkan RM700 je, RM800 lah kita buka cerita Singapura. RM800 lah. Takkan lah RM730 je. RM800 saya buka cerita pasal Singapura. RM800. Last. RM800 kita buka. RM800,000 kita buka. Dapat ke RM800? Dapat ke RM800,000? RM800,000 lah saya dapat pasal Singapura. Ya Allah, korang ni. Ya. Takkan RM800 je. 1 million lah nak. Kan, saya Singapura. Macam-macam nak tahu. Pimpin tangan lah, apalah. Takkan RM800 je. Tak agak-agak RM800. 1 million lah. Nak tahu sangat pasal pimpin tangan lah, apalah. Dapat ke? Ya Allah, korang ni, weh. Korang ni betul-betul, Korang ni betul-betul, Ya Allah, ya Rabbi. Macam manalah tak jadi headline. Takkan lah. Takkan RM900,000. Nak buka cerita Singapura. Korang ni kepo, Korang ni kepo, tak ada kerja lain ke? Mungkin cepat je nak tahu. Cepat je. Nak tahu apa? Nak tahu apa pasal Singapura tu? Apa nak tahu sangat? Apa nak tahu? Ya Allah, laju gila. RM500,000 macam tu je. Apa nak tahu? Gambar family dekat Singapura. Tu mana boleh cerita? Nanti kena tu saya. Benda lain. Tu tak boleh lah. Pan, review kulit wayang. Best. Abang Long berlakon. Tip top. Abang Long berlakon terror gila. Sumpah Abang Long berlakon terror. Saya nak belajar berlakon lah pada Abang Long. Lepas tu saya nak berhenti menyanyi. Saya nak tukar karir saya sebagai seorang pelakon. Saya pull. Babe, ente jangan susah bagi anak gift, babe. Malu, babe. Best. Wayang kulit best. Saya suka sebab lakonan Abang Fatah. Terror gila. Lakonan ni sangat-sangat terror. Saya harap Abang Fatah dapat recognition for that lah. Apa-apa award kan. Deserve. Abang Fatah deserve. Cepatlah cerita, dah janji. Tak tanya macam mana saya nak cerita. Tanyalah dulu. Apa yang kau nak tahu sangat? Apa dia? Apa nak tahu? Apa? Tanya. Tanya. Cepat. Tanya. Cepat. Sebelum saya end live. Saya end live kang tahu kang. Yang penting baju sedondon. Okey lah, tu saya boleh cerita sikit. Okay. So, pasal Singapura ni,
takkan 1.2 je. Okay, tak cerita. Okay, dia event hari ibu tau. Dia Mother's Day. Okay, korang dengar Irfan tak cakap banyak kali. Irfan cakap sekali je. Irfan nak cerita sekali je. Okay guys, event kat Singapore ni, dia Mother's Day. Dia event hari ibu lah. So bila dia event hari ibu, dia macam, dia ada persembahan teater, dan dia ada macam what do we call that lah, macam Q&A session lah. Ada ustaz, ada ustazah, semua tentang ibu. Okay, faham Okay, lepas tu mula-mula ada persembahan. Okay, event Singapore tu tak boleh record. Sebenarnya tak boleh record sebab dia macam dekat hall kan, hall yang proper. So patutnya tak boleh record. So Irfan tak record pun, Irfan memang tengok je lah. So event tu mula-mula ada Dikir Barat. Lepas tu lepas Dikir Barat tu, diorang terus start dengan teater lah, performance teater. Lepas tu opening dia tu Abang Long lah. Abang Long pakai, dia macam teater hall tau. Dia macam istana budaya tapi kat Singapore. So buka je curtain tu. Lepas tu Abang Long kat situ dengan rambut macam ni, handsome macam ni. Lepas tu pakai kurta warna pink. Lepas tu scene tu macam mana masa tu, dia atas jadah ke? Tak ingat lah. Saya tak ingat lah. Tapi scene dia macam tengah merintih lah, tengah sedih lah. Lepas tu dah hati saya, ni teater ke? Sebab Abang Long dengan Kak Long sampai hari Jumaat malam. Lepas tu hari Sabtu terus perform. Tak ada rehearsal, tak ada apa. Saya cakap, uish, terror gila. Lepas tu Abang Long berlakon terror gila kan. Abang Long berlakon macam nangis lah, macam merintih. Saya pun perhatilah baju dia. Saya tengok baju dia warna apa Saya kalau nampak Abang Long, saya akan check. Saya akan gosok mata saya. Saya akan tengok warna apa dia pakai. Macam tu. Ini. Lepas tu saya pun okay, ni warna pink lah. Ni macam warna pink. So Abang Long pun pakai baju kurta warna pink. Lepas tu Abang Long kejap je. Lepas tu pelakon Singapore. Lepas tu last tu si Abang Long balik. Lepas tu tiba adalah satu wanita ni pakai baju abaya warna pink. Bukan sorry. Pakai abaya, ada macam ada design